kita beralih pula kepada produk dan perkhidmatan kewangan Islam. Tadi kita dah bincang pengenalan Islamic Finance ataupun kewangan Islam. Berkenaan dengan produk dan perkhidmatan kewangan Islam, apakah perbezaan antara akaun simpanan Islamik dan akaun simpanan konvensional? Silakan Cik Yani. Okey, macam saya sebut tadi, perbezaan kalau dari segi akaun tu simpanannya samalah, tujuannya sama, operasinya sama, cuma bezanya dari segi penggunaan kontrak. Kalau akaun simpanan, kalau yang Islami menggunakan kontrak, contoh kontrak mudharabah ataupun kontrak yang sebelum ni adalah kontrak trust. Jadi kalau dalam konvensional dia kontrak kontrak biasalah simpan. Tetapi untuk akaun simpanan di perbankan Islam, kontraknya mesti kontrak yang patuh syariah. Tak kira lah mudharabah ke dan lain-lain. Itu perbezaan yang utama. Yang lain tu basically semua sama. Kalau akaun simpanan yang konvensional, ada feature, ada kad, online banking, untuk boleh transfer online, bayar guna kad debit, semua sama. Yang perbezaan hanya adalah kontrak yang diguna. Itu saja. Okey. Ya, itulah dia berkenaan dengan perbezaan di antara akaun simpanan Islamik dan juga simpanan konvensional. Juga tertakluk yang determinannya ataupun yang signifikannya ialah kontrak di antara kedua-dua akaun tersebut. Satu berdasarkan kepada Islamic perspektif ataupun syariah, yang konvensional tidak mengambil kira langsung perkara-perkara syariah ataupun Islamic syariah compliance, ya.